Don't know. Gotta work, gotta make that money, make purchase. Gotta fight cause so I make it perfect. You know me, gotta work. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Adam Musa. Soalan lelaki yang pernah difitnah handsome. Apa yang Lokman nak buat hari ni? Hari ni sebabkan Lokman kan baru nak start buat YT. Tripod tak ada, so Lokman letakkan dekat sini. Korang pun tak perlu tahu, bukan masalah korang. Tuk ada fans hantar tripod disebabkan Lokman nak shoot content. Kalau dulu, sekarang tak lah. Sekarang ada fans baru, okay? So guys, apa yang Lokman nak buat hari ni? Hari ni mungkin Lokman tak tahu lah sebab konten ni tak buat lagi. Konten ni akan ada berada di sensitivity warga perempuan ataupun masyarakat yang bersuami isteri yang korang baca kat tajuk. Okey, kalau isteri dengan ibu dia bergaduh, manakah lelaki itu akan backup? So dekat sini kita boleh tengok manakah lelaki green flag, manakah lelaki red flag. Saya takkan letakkan siapa lelaki green flag, siapa lelaki red flag. Korang tentukan sendiri. Tapi ini adalah pendapat masing-masing, okey? Korang janganlah judge dia ni apa semua. Sebab dia orang tak berkahwin lagi. Takut dia orang lepas berkahwin, diorang berubah plan daripada apa yang diorang cakap. So, macam mana benda ni berlaku, saya akan tanya diorang. Lepas tu, saya akan pilih berlawanan dengan diorang. Baru best sikit. Kalau contoh, diorang pilih mak diorang, saya akan pilih bini diorang. Bukan bini diorang saya nak. Bukan macam tu. Maksud saya akan backup belah isteri dia. Kalau dia pilih isteri, saya akan backup belah mak dia. Saya akan pilih mak dia. Bukan saya nak dekat mak dia. Bukan. Macam tu, faham? Bagi ada perdebatan sikit. So, tanpa buang masa, jom kita bagi orang yang pertama. Let's go. Sekarang kita bersama dengan Irfan Daniel. So, jom. Lama tak shoot content, kayak hilang tu dia punya penyambung. Dia punya penyambung hilang. So, kita effort. Custom sendiri. Custom. Dengarlah. Dengarlah. Aku ni bijak. Ada kepala otak YouTuber. Okay, so aku nak tanya mu. Okay, ni serius serius. Belum panjang ya? Iyalah. Aku sudah gosok. Yang naiknya. Tapi aku disebabkan ya guys, kalau korang naik, kalau tak ada bini, korang pergi ambil solat. Biasalah benda tu. Biasalah. Jadi kau ada bini aja? Tak ada lagi, insya-Allah. So guys, tak ada sesuatu, itu bergurau je, okay? Jangan take serius. Maafkan saya bergurau kalau terlampau, maafkan. Okay, ini serius Meh, konten apa Meh? Okay, dia bukan konten apa, aku akan tanya mu. Ini serius punya part Okay. Jikalau nanti mu kahwin, okay, sangkut. Kita bagi dia relax, kita bagi dia berfikir dulu, okay? Ni take time mu nak jawab. Sebab jawapan mu ni kena bagi bermanfaat. Nanti mu berkahwin pada bila-bila masa mu ada isteri. Okay. Dan mu ada ibu. Yes. Isteri dan ibu mu bergaduh. Manakah mu akan backup dan sebab kenapa? Kita bagi Irfan take time dulu, bagi dia berfikir ayat dulu. Okay. Saya pun tak fikir lagi macam mana. So, kita bagi dia berfikir. Kalau kau tanya soalan ni dekat Alif boleh lah. Okay, antara isteri dengan ibumu, mana kamu akan pilih kalau diorang bergaduh? Isteri. Betul? Sebab ini akan menentukan mu red flag ataupun green flag. Dia pilih isteri. Bagikan sebab. Aku tak boleh orang yang tinggal mak ni. Aku tak boleh. Okay. Sebab pertama, kalau bergaduh, kan kau cakap bergaduh kan tadi? Okay, kalau bergaduh, aku ada bapa juga. Nah, bukan mau bagi tahu yang aku ada bapa. Okay. Jadi, mungkin aku akan slow talk dekat bapa aku untuk pujuk mak aku. So, untuk yang wife aku boleh pujuk sendiri. Kita tolak tepi. Jikalau, okay, bukan kita mintaan. Jikalau macam dua orang tu je ada dalam bukanlah hidup, maksudnya bini. Mungkin orang akan cakap mak kita ada orang lain lagi boleh pergi. Contoh, makmu macam mak aku. Makmu ada seorang, tak ada anak-anak, tak ada semua, hanya ada mu seorang. Isterimu hanya ada mu seorang. Mana mu pilih? Mu akan pilih isteri. Aku tetap pilih isteri. Okay, kenapa? Bagi sebab. Okay. Walaupun aku tahu mak syurga tu di bawah tapak kaki mak, isteri ni wah, awal pagi mari jackpot ni. Mu tak tahu itu akan kesan kepada anak cucumu nanti. Contoh mu ada anak. Nanti anakmu tak akan pilih binimu sebagai mak. Dia akan pilih orang lain pula. Mu sanggup melihat binimu dicurangi oleh anak sendiri. Maksudnya anak sendiri tak pilih mak. Macam mana?
Okey, tak apa. Itu pilihan Irfan. Sebab Kamu jangan marah. sebab itu Aku belum berkahwin, jadi Ha. aku nak tahu Pak macam mana mau apa. sebab itu pilihan Irfan. Korang kena faham, okey? Aku masih jam. So, kenapa pilih isteri? Kenapa pilih isteri? Kalau aku pilih mak, confirm aku akan cap satu syurga aku. Kedua pula, isteri gitu dia minta cerai, boleh cerai, kahwin lagi. Lelaki kota banyak. Tengok, tadi dia pilih isteri. Kalau isteri boleh bercerai mak ni. Mu mak kau setara mana? Walaupun mu pernah ugut nak bunuh mak mu tak akan pernah lupakan mu. Kalau isteri, mu pernah ugut nak bunuh ke apa semua, dia akan tinggalkan mu. Kebanyakan lah. Kalau mak, dia tak akan tinggalkan. Anak tu buatlah jahat setara mana. Tengok, anak masuk penjara, isap dadah apa semua, dia tetap mengaku anak. Walaupun anak tu pernah nak bunuh mak dia mesti maafkan dia. Sebab tak akan putus taraf. Mu pilih isteri. Sabar. Macam meluah diri sendiri. So, pilihan Irfan adalah isteri, okey? Saya akan backup isteri sikit. Mungkin ada isteri ni adalah benar. Sebab isteri, bila kita dah kahwin dengan seseorang wanita tu, maka terputuslah perempuan tu dengan ayah dia apa semua. Maksudnya, dia akan jadi milikmu. Ayah dia suruh isterimu balik rumah. Kalau mu tak bagi, Tetap no. tetap dia tak boleh pergi. Tapi tak dapat dosa. Sebab dia kena dengar. Tapi kalau mak mu suruh mu balik, aku kena dengar. mu kena dengar. Ya, sebab syurga aku dekat mak aku. Syurga isteri tu dekat aku. Okay, so clear. Okay, Clear. So, adakah Irfan ni lelaki green flag ataupun red flag, korang boleh tentukan sendiri. Tapi ingat, ini adalah saja, korang jangan saja serius sebab okay. kita orang tak berkahwin lagi. So, tak buang-buang masa, jom kita pergi orang seterusnya. Let's go. Okay guys, sekarang kita bersama dengan Syabi. Okay, apa nak kata? Apa nak kata? Okay, sorry Mi, sebab mu orang pertama datang office awal sikit, aku kena interview mu. Okay, aku nak tanya mu. Aku tak tahu apa-apa pasal Aira, sumpah. Bukan pasal Aira lah. Sumpah, macam dia dah kahwin ke apa aku tak tahu. Tiba-tiba dia jemput. Mi, mu kan tak kahwin lagi. Okay. So nanti mu berkahwin lagi Mi. Sekarang mu ada ibu dengan bapak kan? Okay, kita buang dengan bapak mu. Maksudnya bukan buang, maksudnya kita ketepikan dulu. Bapak aku. Kita ketepikan dulu. Bapak aku tak geng ni bapak. Okay. Okay, bayangkan isterimu dengan ibumu bergaduh. Manakah mu akan backup? Tapi kesalahan apa? Kesalahan apa? Tak tahu macam kita duduk tengah bergaduh. Dia tengah bergaduh. Kita tak tahu salah siapa. Dia tengah bergaduh. Mana kamu akan backup? So guys, sini akan menentukan Syami red flag ataupun green flag guys. Tapi aku tak tentukan. Netizen yang akan tentukan. Berdasarkan jawapan yang mu ada. Kita bagi Syami take time dulu, okey? Tapi dia macam ni lah. Kalau ikutkan syurga, kita di bawah tapak kaki. Untuk anak lelaki, ibu. Okey. Kan? Okey. Bukan. Laki. Kalau tapak kaki bergotong macam ni kan? Ada neraka. Tak. Kalau tapak kaki syurga, ibu. Tapak kaki kita untuk bini. Fikir lu. Tapi kalau gaduh sebab mak aku minta bini aku isap bong pun. Bukan. Tak ada lah. Sebab tu aku takut. Takkanlah bergaduh sebab tu. Tak boleh kan tu. Boleh pilih dan boleh nyatakan sebab apa? Okeylah. Jawapan klise lah. Okey. Jawapan klise. Cepat. Cepat. Kalau salah sebut nanti tak dapat. Kalau salah sebut akan lagi panggil ni. Standby ni. Buat sekarang apa yang terlintas dalam fikiran aku still mak. Still mak Sekejap. Sabar. Sekejap aku dipanggil. Sebut dia lah. Gapo pun tak? Okey. Dia berkahwin dengan contoh. Dia berkahwin dengan dia tunggu bergaduh dengan mak dia. Manakah dia akan backup? Dia sebut tadi mak dia. Mu setuju ataupun tak? Nak berkahwin, baru nak berkahwin. Tak, mu Bukan berkahwin, mungkin ada isteri dia. Tiba-tiba mu bergaduh dengan dia punya mak. So, dia akan tanya dia. dia akan backup mu ataupun backup mak dia. Tapi dia backup mak dia. Mu setuju atau tak? Tak. Yes, inilah kita mahukan. Sebab. Sebab lelaki bila dah kahwin, perempuan bini yang kau bawa tu masuk dalam family kau seorang diri. Tapi tak ada siapa yang backup dia. Kau adalah suami dia, kau adalah satu-satunya sepatutnya backup dia sentiasa. And kalau mak kau bergaduh dengan bini kau perlu tanya mak kau kenapa cari pasangan bini kau. Tak, masalah ni tak ada sebab. Ni macam kek. Kenapa bergaduh? So, apa
Apa sebab lah boleh jadi sebabkan bergaduh? Bukan, kau ingat. Okay. Aku balik-balik rumah. Balik-balik rumah tiba-tiba tengok kau dah bergaduh dengan ni. Mak kau. Kau dah gaduh dengan mak aku. Tak ada sebab, mana aku tahu. Tapi kenapa kau perlu backup mak kau tanpa sebab? Bukan. Kau kata tak tahu sebab, tapi kau pilih mak kau. Yelah, Tahu kalau sebab? kalau kita tak tahu sebab, still kau mana syurga bawa tapak kaki. Kau tu kau kahwin dengan mak kau lah. Kalau boleh aku dah kahwin dah. Boleh? Ada tak benda tu? Tak ada benda tu. Kau tak faham lah. Aku rasa kau tak boleh kahwin lagi sebab kau tak faham konsep. Yeah, kau pun tak boleh kahwin lagi. Tapi Tapi at least aku tahu benda tu. Kau gaya kau ni macam Contoh. gaya kau pun dah tahu kau akan gaduh dengan mak aku. Contoh. Gaya pun dah tahu dah. Contoh aku cakap dengan kau. Contoh kalau aku kahwin, aku burukkan kau depan family aku. Maksudnya aku tak jaga maruah kau depan family aku. Samalah macam aku, kau tak jaga maruah aku depan mak kau. Faham tak maksud dia? Tapi kau tahu kan kalau aku gaduh dengan mak kau macam ni kan? Tak kena grip nanti mak kau. Cubalah berani dengan aku. Mama Rina ni konten je. Cubalah berani. Tak maksud aku tu pendapat aku lah. Sebab aku tengok Ustaz pun ada cakap benda tu. Ustaz mana? Tak ingat lah nama Ustaz tu. Keluar FIP lah Ustaz. ayah dia. Okay guys, so Betul apa aku cakap. Weh botak kau. okay. Tapi aku tahu yang Sofi takkan gaduh. Mana? Macam mana tahu? Sejuk lah. Sebab kalau yang gaduh maybe kau. Tapi kau kau nak bergaduh dengan mak dia, dia nak bergaduh dengan mak kau jauh Kelantan dengan Tawau. Tak bukan. Daripada jauh dah tak restu. Engkau. Weh. Kau call dengan mak dia. Bukan Sumpah lah, aku Wei. nak bergaduh. Resak sangat. Bukan lah. Patut satu WhatsApp selalu. Kacau mak. Oh, tak boleh lah. Kacau mak dah. Dah start main kacau mak. Ya, bah. So, diam aku dah. So guys, Syami memilih ibunya dan Sofi tidak setuju. So apa pandangan Korais? Syami green flag ataupun red flag? Korang komen dekat bawah. So kita pergi ke Korais terus. So sekarang kita bersama dengan Riwai Wafa. Yeah bro. Dave, Saya main muntah Siap. aku. rindu. Kita balik cuti. Kita kata sudah lama kita tidak bertemu kan? Yes, lama. Korban boleh? Korban okey? Korban okey. Aku korban kat Vietnam. Oh tak ingat. Aí é muito fácil, professor é 6'7", 20 mais 20. Rif, Yeah. aku nak tanya mu. Aku mau berkahwin, buat kakak isteri. Dan bayangkan, satu hari buat kerja, dengan isteri, sedang bergaduh dengan umi kau. Dengan umi. Tengah bergaduh, manakah yang mu akan backup? Ini jawapan akan menentukan adakah mu red flag ataupun green flag. Okey, tak fikir. Benda ni boleh tahu sendiri. Okey? Sebab bagi aku, of course aku akan backup mak aku Mak, tunggu jap. Aku nak tanya okey. Una Faed. Aku tanya dia Rif, kalau mu berkahwin nanti, binimu bergaduh dengan makmu, manakah yang mu akan backup? Dia pilih mak. Mu setuju ataupun tidak? Tak setuju. Mu setuju ataupun tidak? Setuju. Reflect. Dah. Bagi sebab. Reflect. Oh. Dia ada sebab. Okey. Kenapa? Hang kena faham benda ni. Bila hang pertahankan isteri hang yang willing untuk sehidup semati dengan hang, itu bukan reflect tau. Hang bukan akan jadi anak derhaka dekat situ. Sebab apa hang nak pertahankan isteri hang satu. Hang bukannya melawan cakap mak hang macam biadab ke apa. Hang explain lah dekat mak hang kenapa macam ni. Hang sebagai suami ada tanggungjawab untuk tegur isteri hang. Okay. Lawan. Bagi aku pun dia ikut situation juga sebenarnya. Dia ikut situation. Kalau let's say gaduh tu yang memang problem dia mak aku, kita boleh nampak kat situ. Tapi kalau let's say in the first impression, kalau like bergaduh dengan mak aku, of course aku trigger. Memanglah trigger sebab tu. Kenapa? Sebab hang kata Isteri tu situation, dia kan? baru. Aku dengan mak aku jaga sampai aku Kalau besar macam sampai tu kahwin. baik hang duduk dengan mak hang je tak payah kahwin sampai ke mati. Sebab itulah nak kahwin ni jangan main-main pilih isteri yang Sebab betul-betul. itulah orang kata kalau pilih suami, Ha. pilih suami yang betul-betul. Jangan asyik memandang asyik nak sebelah mak aja. Dia bukan apa. Aku cakap dekat sini, hang tak kisahlah hang nak backup mak hang sebab mak hang kan. Tapi hang kata ikut situation. Kalau betul isteri hang yang betul dekat situ, isteri hang tak ada salah dekat situ. Mak hang yang ni. Ha. Sebab dalam benda ni ada je dalam cerita drama, isteri tak dibela, mak nak lebih kepada mak. Hari mencintaiku. Ya betul. Okey. Santai. Ada lagi nak lawan? Ada. Ada. Okey guys, sebelum diorang bercakap, ini adalah pendapat diorang budak-budak yang belum berkahwin. Mana tahu lepas berkahwin
jawapan dia akan bertukar. Sebab tu orang nak kahwin lagi sebab jawapan orang begini. Orang boleh kahwin. Kalau So, kahwin, insyaAllah. kita nak tanya orang yang nak kahwin. Okey. Apa? Orang yang ada pengalaman sebagai suami dan isteri. Macam mana hal rakan pergaduhan di antara suami Aku dan kalau aku balik tengok isteri dengan mak aku bergaduh, aku ya. Minta maaf dulu dah. Kalau tak aku cari bini lain dengan mak lain. Kalau kita kahwin dengan orang lain, kita auto dapat mak baru. Dia begini, dia tengok anak juga. Begini orang, dia tengok perangai. Kalau lah tengok macam anaknya tu, dia ada maknya sejak. Maknya tu pun ada anaknya sejak. Oh, kita macam boleh lah kita mengalah sikit. Tapi kalau benda tu too much, satu sih aku tak suka. Jangan ibu bapa masuk campur hubungan laki bini. Aku pantang benda tu. Kalau nak mau bergaduh dengan aku, okey. Tapi jangan sesekali masuk campur hal laki bini. Itu aku tak Okey. suka. Masuk nasihat campur gua. jangan. Okey. Tapi dekat sini Taita anak dengan suami tu lah dia macam tersepit nak bela siapa. Sebab dia tak tahu cerita kan. Kalau dengar pada Dia sini tengok keadaan, dia situation macam, kalau dia dengar pada sini mak dia cerita macam ni. Isteri dia cerita macam ni. So korang jangan kecam muda, jangan kecam Rif. Ini adalah Jangan pendapat ada, korang. okey? Diorang- Kalau dia maki mak aku cerai kan dia kat situ lah. Kita cari orang lain. Let's go. Okey, sekarang kita bersama dengan Daos Bajo. Yes. Okey, macam mana pengalaman bercuti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Best? Best. Okey, Daos, aku straight to the point lah. Okey. Aku nak tanyamu satu soalan. Okey, jawapannya adalah sebenarnya kalau fikir jawapannya dua-dua. Okey, dua-dua. Dua-dua. Tapi mungkin aku akan lebih kepada mak aku. Mak, okey, relax ya. Santai ya. Okey, Aina. Aku tanya Daus tadi. Kalau isteri dengan mak dia bergaduh, manakah dia akan backup? Dia cakap mak dia. Adakah kamu setuju dengan pernyataan itu? Aku tak boleh nak bagi jawapan tu sebab aku decide perempuan. Jawab Okey, je. kata kita terbalikkan situasi lah. Suami gaduh dengan bapak mentua. Ada tak? Dia jawab lah dia. Aku perempuan. Mu setuju ataupun tidak? Tak setuju ataupun tidak? Okey, setujulah. Tadi biar tak setuju dia. Biar relax lah. Apa santai lah, santai lah. Tak, dia depend. Ikut salah apa. Ya, salah apa. Okey, boleh je jadi Okey. tiba-tiba mak dia nak bully menantu dia. Dah, ni Dan kita... aku tak salah. Dah, okey, situasi dia. Dia pilih mak, mu pilih isteri, okey. Bukan, jangan twist-twist cerita. Tak. Okey, netizen faham. Kan dia ikut situasi Ya, sebenarnya. situasi. Kalau kita ikut secara seriusnya, lelaki dia dahulukan mak dia. Okey. Jadi sampailah tapi boleh jadi mak dia salah. Ya. Dah, sekarang kita tak tahu siapa salah. Kita Okey. Kita masuk rumah tengok bergaduh. Mu pilih siapa? Okey, kalau orang bergaduh, mungkin aku akan tanamkan isteriku dulu. Maksudnya membackup isteri lah gitu. Tak juga aku backup mak aku. Tenangkan isteri maksudnya ni lah. Mu setuju tak dengan benda tu? Aku tanamkan isteri. Jadi mak aku Kita tu ikut situasi. Kalau Ya. kita masuk rumah tu mak dia dah bawa meja, rambut dah ke tepi, Okey. tenangkan mak dia. Situasi dia macam ni. Bagi situasi sangat. Okey. Masuk rumah. Tuk. Duk gaduh mulu. Betul tahu nak backup siapa. tapi mustahil kalau bergaduh kita tak tanya kenapa ni? Kenapa boleh gaduh ni? Perempuan dengan perempuan. Tuk. Takkan bercakap dengan mu. Okey, backup isteri lah dulu. Backup isteri. Tanya dulu kenapa, tak betul tampang dia minta maaf kat mak. Jangan. Yelah, sekali dia kata mak you tu, jadi dia dah kat ayah. Tampang muka dia pergi minta maaf kat mak. Backup isteri. Sikit bagi sebab. Sebab kalau isteri aku tinggalkan aku satu hari nanti, aku akan kembali kepada mak aku. Kena ingat, anak lelaki belongs to mak dia. Ya. Pilih. Pilih isteri lah dulu. Sebab kalau Aina kat tempat tu, mana tu Aina mangsa mesti Aina macam Ya. Pilih isteri aku. Kalau dia aku mangsa. pilih mak. Kalau aku pilih. sebab tu tak boleh. Korang tengok sendiri konten ni Luqman tweet balik cerita. Sebab dia tak boleh tanya soal macam tu kat perempuan. Sebab perempuan kat situasi tu, perempuan selalu betul. Aku backup. Kalau dia yang jawab lain, aku backup isteri. Aku ada dua-dua san. So, terima kasih. So, korang boleh letak dekat komen diorang ni red flag ataupun green flag. Okay? So, let's go. Okay guys, sekarang kita bersama dengan Abri Zaidi. Yeah. Kau buat konten apa ni? Kau sekarang macam terlampau rajin ah. Rajin tak? Kenapa aku post konten tak? Sebab aku post konten sebab aku ada benda aku nak buat. Itu yang kita mahukan. Bila kita ada kemauan ni, kita akan berusaha. Betul, aku nak jadi rising star. Aku nak dapat award. Kau perlu bersaing dengan aku kalau begitu. Rising Star aku target tahun ni. Okay, kita tengok. Okay, Din? Deal.
semoga antara kami dua. antara kami Aku dua. sebenarnya tak kisah pun, tapi sebolehnya gitu. Tengok kita bersaing 2 orang lah yang dapat. Kalau tercalon pun tak apa dah. Betul. Sekarang ni aku nak tajam ni. Ambil. Bayangkan bila berkahwin dengan isteri. Okey, bayangkan bila balik nak kerja, isterimu tengah bergaduh dengan makmu. Tanya mak Umi, ibu. Balik isteri tengah bergaduh dengan ibu. Masalah sebab apa ni? Tak tahu. Siapa yang mu akan backup dahulu? Sebelum aku menjawab soalan kau, aku ada satu macam perancangan lah yang aku tidak akan sekalikan. Maksudnya rumah tangga. Okay. Orang tua. So kalau untuk jawapan aku, Balik-balik buka pintu. 2 orang tengah bergaduh. Aku nak backup siapa ni? okay, first aku akan calm down kan dulu. Aku akan leraikan dulu dan ambil tahu. Maksudnya aku akan asingkan dulu. Okay. Okay, and then aku akan cari tahu dulu apa Diam. Shoot. macam aku cakap tadi, aku akan leraikan dulu, cari tahu dulu apa yang dorang punca kepada perselisihan faham tu, and then aku akan buat keputusan daripada apa yang dorang isukan tu. Okay, sekarang ni simple. Backup siapa? Dia ada backup. Dia akan ada backup. Mu akan dengar cerita belah makmu, akan dengar cerita belah isterimu. Bila mu cakap isteri, Dia sebenarnya depends dari masalah tu. Yeah. Tapi kalau kau perlu jawapan yang aku perlu memilih, Okey, contoh aku di isteri. Lepas tu pun cakap mau cakap dekat aku, contoh aku bagi tahu masalah. Ini masalah-masalah. Rupa-rupanya masalah berpunca daripada isteri. betul. Lepas tu mu pun backup makmu. Lepas tu aku ya, so you backup, you pun ni mak tak backup Dia begini, Okay, kalau dari pandangan aku, dorang adalah di platform yang berbeza, tapi juara satu untuk platform tu. Faham? Okey. Dia sama sebenarnya. Tapi kalau aku perlu memilih, aku akan backup ibu aku. Backup ibu. Sebab dialah. Okey. Sebelum tu, okey, aku panggil orang. Okey, Najla. Kalau Ambil dah kahwin nanti. Asal ambil. Dia balik kerja, isteri dia tengah bergaduh dengan ibu dia. Manakah dia akan backup? Lepas tu dia cakap dia akan backup ibu. Adakah jawapan ibu mesti setuju? Oh my god. Kalau Najah rasa setuju lah. kenapa mu setuju? Setuju sebab ibu tu seorang ibu. Dia pun melahirkan contoh Amri kan. So kita tak boleh nak dahaka ibu. Kita tak boleh nak Sebab apa, Sebab sebagai seorang lelaki, syurga masih terletak di telapak kaki ibu. Aku rasa setuju. Dah kau yang dah setuju sekarang ni. Kau panggil dia, sebenarnya kau mau harapkan dia jawab tidak setuju kan? Jawab tidak setuju. So aku tanya pendapat antara lelaki dan perempuan. Kalau bagi aku setuju. Aku akan backup isteri aku. Bukan isteri? Sebab mak ni dia tahu dah kita ni perangai macam mana. Oh. So isteri, membayangkan isteri. Sebelum jadi isteri kita, dia duduk dengan siapa? Duduk dengan family, Yeah. ayah semua. Bila berkahwin, dia duduk dengan siapa? Dengan suami dia? Dengan suami dia. So terpisah dia hubungan, terpisah dia dengan ibu bapa dia. Betul. So dia ada tempat mengadu siapa dia? Mu je tempat mengadu. Dia bukan soal mengadu atau tidak, ibu. Weh, bila dengar Loma cakap macam betul. Ibumu, kalau mu bergaduh dengan ibumu tak, contoh, mu bergaduh dengan ibumu. Ibumu boleh mengadu dekat siapa? Ayahmu, adik-beradikmu, apa semua. Betul. Kalau mu, isterimu nak mengadu dekat siapa? Tapi kalau gaduh tu kita tengok salah siapa Sebab yang tu aku cakap depends on apa yang diperselisihkan. Isu tu. Betul, depends. Depends dengan isu tu. So, jawapan aku tadi, aku akan leraikan dulu, ambil tahu apa yang kamu permasalahkan. Okey, contoh kalau aku, Mak. Okey, Mak. Aku tanya, aku moyak. Oh, sebenarnya Mak salah. Sebenarnya Mak sepatutnya. Lepas tu Mak ya. Oh, jadi mu backup betinnya tu lah. Okey, begini. Setiap masalah sebenarnya yang perlu kita cari adalah penyelesaian. So, daripada teruskan benda tu berselisih, adalah lebih baik kita calm down kan dua-duanya. Betul. Yang tu betul. Tapi kalau macam Abis cakap depends on problem tu lah. Kalau mak yang salah, kita tak boleh nak betulkan mak tu kalau mak tu salah. Kalau bini yang salah, kita tak boleh betulkan bini. So macam Abis cakap lah, depends on problem tu. So tidak perlu salahkan sesiapa sebenarnya. Siapa? Betul. Dia orang ni pandai untuk menyelamatkan jawapan. Dia bukan jawapan selamat, Aku nak menyelamatkan. Dia bukan jawapan selamat, tapi ini adalah realiti yang perlu kau buat sebagai seorang suami. Okey, bagi satu sebab pilih Mak. Ibu ni ada seorang je dalam dunia ni. Isteri kita boleh cari lain. Betul. Maksudnya kau bagi tahu aku cara macam mana kau mau balas jasa seorang ibu. Bagi tahu. Kalau ada, bagi tahu aku. Sampai hari ini aku rasa macam masih gagal untuk balas jasa sebenarnya. Macam mana nak balas jasa isteri? Isteri penat-penat mengandung 9 bulan. Memang. Oh, time tu Loma waktu gaduh tu dah ada anak dah. Waktu gaduh tu dah ada. Ada anak dah. Tapi ini situasi dia, kau seorang suami bukan seorang anak. Tak apa. So korang dengar penjelasan situ. So korang boleh mungkin konten kali ni agak sedikit sensitivity sikit. Minta pendapat orang, betul kan tidak apa yang aku cakap tu? Jok. Memilih ibu. So korang boleh komen dekat bawah, adakah dorang ni red flag ataupun green flag. Okay? Okay. So kita pergi ke orang yang terakhir.
Okay guys, sekarang kita bersama dengan orang terakhir. So guys, saya sebenarnya pengen kan dia dah balik. Okay. Ya. Mak nak tanya Ihin lah. Ya. Ini Ihin adalah penutup lah. Okey. Ihin, Man, bayangkan Ihin dah kahwin. ini dah kahwin. Besok. Ada anak. Ada anak. Best. You, ini seronok kahwin. Kan? Sebab ini dah tua kot. Kan? So dia jadi macam Ihin nak cari umur berapa? kalau target cari umur, cari awet ke cari apa? Bini Girlfriend? isteri. Umur berapa? 25? 26? Okay, kita back to soalan. Ada kau awet ke? Tak ada. Ada kau nak kau ada? Tak ada. Dah ada. Umur balik umrah ni tak ada. Oh, tak ada lah. Ihin, bayangkan Ihin dah kahwin ni. Okey. Bayangkan. Okey. Yang kita jumpa kat Omni apa tak ada? Tak ada. Okey. Yang ikut ke? Bayangkan Ihin dah kahwin kan. Bayangkan. Mesti pesan bangun pagi-pagi makan Tengok dengan dia. Kan. Bangun tengok muka dia. Bau duduk dia. Dah. Straight ni. Okey, Ihin, nak Okey. tanya. Ihin kahwin, ada isteri. Okey. Bayangkan dulu. Ihin balik kerja ni, office AI ni. Balik-balik Ihin buka pintu, tengok mak dengan panggil apa mak ah? Yang panggil mak. Mak tahu. Mak dengan isteri Ihin tengah bergaduh. Ihin akan backup siapa time tu? Yang akan backup Memang siapa? akan depend in situasi. Okay guys. Aku dah pernah ingat ke semua lagu ni. Tapi Ihin, jawapan Ihin ni akan menentukan Ihin adalah red flag ataupun green flag. Okey, so Okay, ini jawab. first yang akan tampar. Jangan tampar. Kita nak tahu backup. Bukan, ini nak tampar bini ibu. Kita berpikir tampar macam mana? Boleh tunjuk tak? Kuat ke? Tak kuat. Ya, tapi tu rasa tu takut tampar mak. Ini bini. Tak apa. Kalau bini lain. Oh, sakit. Tapi sakit juga. Ya, tahu kau bini mencarut. Lagi ganas. Lagi. Pernah tengok tak? Dah. Macam tu takut orang tak tahu. Tak apa. Orang tak tahu. Tak apa. Dah backup siapa dia kiranya? Dekat siapa? First Memang kita tak tahu situasi. Balik tu kita fikir nak backup siapa. yang akan backup, mungkin akan backup mak Ihin kot. Ihin akan backup mak Ihin. Okay. So disebabkan Ihin backup mak Ihin, kita nak dengar penjelasan juga. Tapi kita tak nak dengar sekarang. Okey. Kita panggil geng-geng bini. Masuk. Allah. Pak mu adalah orang paling tak setuju kalau dipilih mak daripada isteri. Ini adalah pendapat masing-masing dan dalam kahwin. Okay. Aku takut orang take serius. Bagus lah. Berdebat. Okay. Kenapa perlu mak dan kenapa perlu backup isteri? Kenapa perlu backup mak? Kenapa kau boleh backup mak? Sebab mak yang melahirkan kita dan mak juga yang pernah menjadikan seseorang itu jadi watak. Tapi kau perlu tahu, bila kau berkahwin dengan isterimu jauh lebih kenal kau berbanding ibumu. Kadang-kadang ibumu kau berani menipu dan tutup perangaimu sebenar. Tapi bila dengan isterimu, kau akan tunjuk perangaimu sebenar. So ini yang akan bayangkan Ihin kahwin dengan Faizal. Jangan bayangkan. Tak perlu bayangkan. Ada dah isteri ni bayangkan isteri. Bukan, ini tak dapat feel lagi. So ini kena macam real. Tak boleh kan. No. Anggaplah macam Ihin dengan Faizal. Tak boleh anggap. Tak boleh anggap ni. Ni konten ni cepat. So kalau yang cakap dengan anggap Faizal macam bini lah. Baby. Bukan. Bukan. Bayangkan orang lain. Bayangkan orang lain. Tak dapat feel macam tu. Ya, tak dapat tak feel. Ni kita nak fikir backup siapa. Bagi tahu dulu. Bagi lawan. Baby. Kalau tak mesti Ihin tak function dalam debat. Ini kira debat dah ni. Oh, kena debat. Baby tak. Bukan. Backup. Sebab bukan bercakap sebab. Okay, kenapa kau lebih backup makmu berbanding isterimu? Sebab makku mu menjadi makmu. Jadi kalau kau rasa begitu, kenapa kau ambil aku jadi isteri? Kalau kau tahu aku perangai aku begini. Baby, stop. Babi ni. Aku tak tahu sebab. Sebab sana. Bukan isteri bini apa. Sebab contoh. Okey, sebab aku pilih mak aku. Sebab dia lama. Sebab. Okey, bagi contoh lah Abang. Bagi contoh. Bagi contoh. Contoh okey. Aku pilih mak sebab mak melahirkan aku apa semua. Mu jawab aku pilih isteri sebab Aku sudah dapat dia. sambung. Oh, you kena feel lah. Mesti pertanyaan mak. Feel lagi. Lagi. Ni nak ajak Ihin cara berdebat. Sebab betul. Stop baby, you tahu tak? Bukan conversation. Ini sebab antara sebab. Itulah. Minta dapat feel lagi. Dia sebab. Susah macam ni. Tak boleh tadi.
Tak tak, Islam konten orang okey je kalau buat apa-apa. Lama tak okey? Lama tak okey? Bukan saya baby. Kenapa pilih Mak? Kenapa pilih mak? Sebab mak adalah yang melahirkan Ihin lagi satu. Mak Ihin tak ada bapa. Tapi aku sebagai isterimu yang melahirkan anakmu nanti. Bukan isterimu. Tak perlu ni. Nah, okey. Sebab isteri adalah ni. Ini aku cakap, okey, sebab binimu tu nanti yang okey begitu kau. Okey, sorry. Sebab binimu nanti melahirkan anakmu. Bini aku tu kau. Berani kau tinggikan suara. Kau kena ingat, kalau tak ada mak aku takkan lahir kat sini. Kau takkan jadi isteri suami aku. Itu dibagi tu. Kalau tak ada ni, tak ada ni. Okey, apa kau nanti ulang balik? Kalau baby, kalau abang tak kalau mak abang tak lahir abang tak dapat kahwin baby. Faham tak? Ada sebab. Faham? Cepat tu dia jawab. Okey, tapi kalau begitu, kenapa kau mau berkahwin dulu? Tapi kau perlu tahu aku pun sebagai isteri perlu backup. Sebab tu aku kahwin dengan kau. Jangan mentang-mentang dia makmu, kau mau bela dia terus. Okey, gini. Panas aku rasa boleh keluar dah sini. Tapi I rasa I nak pilih isteri lah. Saya nak minta sorry tau baby. Okey, mu tak payah suka mu keluar. Mu keluar, meh aku berdebat. Baby. Kita main depan. Mu keluar, meh. Okey, aku tengok. Okey. Aku tengok. Okey. Kena pilih isteri sebab isteri adalah cinta hatimu. Dia bagi seluruh jiwa dan ragamu. Dia rela sakitkan perut dia. Dia rela jaga anak 9 bulan untuk melahirkan anakmu. Anakku. Kalau tanpa aku, mak aku lebih utama. Apa dia ni? Hijab. Tak tak. Tidak pernah gaduh dengan orang. Okey. Okey, apa kata kita yang berdepan? Okey. Okey, Okey, ini kau sini. tengok kau memang. Ini sini. Okey, mu saya Jadi sekarang dia masih isteri lagi ni. Ihin tengok ya. Ihin Kau tengok siapa dia yang Ihin rasa Betul. backup. Betul. Okey. Okey, sekarang ni kau backup mamamu kan? Okey. Sebab mu nak back. Okey. Aku isteri, aku Okey guys. akan isteri. Kita orang pilih sebab kalau pilih sama tak ada jadi perdebatan. Betul, Kita betul. kena pilih antara salah satu berlawanan baru boleh ada debat. Walaupun susah sikit. Okey, 1 2 3 mu start dulu. Okey, kalau isteri macam bergaduh, kau perlu adil. Sebab apa? Macam yang kau tahu, kau sendiri jadi ketua keluarga. So, bila kau jadi ketua keluarga tu, kau perlu tahu hati isteri pun berjaga. Memang hati ibu pun berjaga. Tapi kita ni sebagai isteri mau juga backup dari suami. Siapa lagi mempertahankan dirinya di situ? Aku setuju tadi Sofi. Okey, mu yak gitu. Okay, lepas tu mak aku, siapa yang nak backup dia? Dia dulu waktu aku kecil, dia selalu backup aku. Dia selalu jaga aku apa semua ni. Besar aku nak melawan cakap dia. Tapi depan mamamu kau nak tunjuk perangai yang sebenar. Aku yang lagi tahu. Aku yang lagi tahu perangai yang sebenar. So, apa kena mengenai dengan backup isteri backup mak? Boleh backup mak, tapi dalam yang sama backup lah juga isteri. Jagalah air muka isteri ni, faham tak? So yang perlu di backup kan adalah mak first, betul tak? Boleh isteri pun perlu dijaga. Okay. Ini kita tanya backup ini ke ya? Konten backup first. Siapa yang nak backup mula-mula? Isteri. Siapa yang first? Aku mak dulu. Kenapa mak? Macam Ihi cakap, kalau aku tak ada, kalau mak aku tak melahirkan aku tak kahwin denganmu. Tapi kau perlu sedar, kau sudah ambil aku sebagai isteri, faham tak? Aku backup, cuma mu adalah second choice. Yang first choice adalah mak aku. Mak aku yang melahirkan aku. Mak aku sebab aku tahu, mak aku akan letakkan aku first choice. Sebab mak aku bila melahirkan aku, dia tak akan pilih lagi suami dia. Dia akan pilih anak dia. Tengah tanya, anak dengan suami mana mula? Dia akan pilih anak daripada suami. Maknanya, kalau kau begini, kau belum bersedia untuk berkahwin. Kenapa? Kenapa kau mau berkahwin terlalu awal kalau kau tak boleh utamakan isterimu, faham kah? Kau perlu tahu punca rezeki bila kau berkahwin adalah isteri. Isteri, bukan ibu, isteri. Dia beza punca rezekimu. Kau sakitkan hati isterimu, kau bermain bukan di belakang isterimu, rezekimu kebanyakan akan jatuh. Tapi mu kena ingat, bila berkahwin, mak dengan anak tak putus lagi tanggungjawab tau. Apa? Anak lelaki tak berputus lagi tanggungjawab. Mu tanggungjawabmu kena jaga. Sebagai isteri tidak melarang Ya, sebab untuk aku cakap dia first choice. Okey, tapi kau perlu tahu juga sebab pergaduhan. Ada kata ibumu tu adalah punca pergaduhan. Macam mana tu? Tu mana benda boleh kau tersalahkan itu situasi. isterimu. Memang semua benda ikut atas situasi. Okey, contoh kalau aku cakap dengan aku cakap dekatmu. Okey, benda ni enggak lah. Okey, contoh. Kalau mu isteri ni, belakang isteri. Okey, contoh kalau mu betul isteri, okey. Dibelakonkan. Okey. Ini betul-betul contoh situasi betul-betul salahmu. Perempuan nak mengaku salah tak perempuan? Mana pernah mengaku salah? Dua-dua tak mengaku salah. Baik mak, baik isteri, dua-dua tak mengaku salah. Jadi kalau kau tahu dua-dua salah, kasih cakaplah dua-dua salah. Dapat di depan isterimu kau cakap, oh mak aku betul, teraslah isterimu. Sedangkan di situ kau tengok dua-dua salah. Okey, ini dua-dua salah. Kau sebagai suami yang adil, okey, minta maaf sama-sama adil lah. Mak ada salah sendiri, ibu ada salah sendiri. Jangan.
stay berdebat. Okey. Mu ayat gitu. Perempuan kalau dua-dua salah pihak. Dua-dua okey, dua-dua ni salah. Balik masuk bilik. Oh, so you tak backup I lah tadi. Kan akan keluar macam tu perempuan. Betul tak perempuan macam tu? Enggak, perempuan. Aku kenal perempuan. Perempuan Aku akan... tak namu lah. Perempuan lagi berpuas hati kalau dua-dua kau backup formnya. Ada. Dua-dua kau tak salah, tunjuk. Okey, dua-dua kalau kau rasa macam dua-dua salah. Okey, kalau kau rasa kau mau backup makmu, okey, kau jangan tekan istrimu. Kau cakap begini. Okey, cakap begini dengan istrimu. Okey, sayang, sorry ya sekejap ya. Mak, okey mak, kejap lah mak. Minta maaf gini-gini. Begitu, bukannya kau terus. Okey, begitu Weh, bukan? guys, ni bukan cakap ini pengalaman aku. Aku berjumpa dengan banyak perempuan. Mu pasal ada banyak perempuan. Jangan. Bukan tak komen ke, bukan dekat Bukan. Tinder ke, tak ada. Mu pun okey, kita ambil sikit. Mu pernah tunjuk kat aku ya. Kenapa mu tak baik ada satu komen ni? Dia macam bergaduh sikit. Lepas tu dia cakap, "Mu kenapa tak backup aku?" Kata dua-dua salah. Sebab, kau tahu tak kenapa aku cakap begitu? Sebab time tu okey aku rasa kamu tahu kau sifat perempuan ni ingin dilindungi dengan pasangannya. Kau faham tak? Itulah perempuan. Dan bila lelaki tak backup dia akan terasa lah. Kau sendiri janji okey kau boleh backup dia, kau boleh melindungi. Last bila ada masalah kau lebih backup orang lain berbanding perempuan tu sendiri. So kena backup isteri lah. Tadi mu yang kena salah dua-dua. Mak backup isteri dengan mak mana? Aku cakap kalau kau rasa istrimu salah, janganlah terus salahkan istrimu kau depan istrimu, faham kah? Anggap macam dua-dua salah untuk menjaga hati sama-sama. Memanglah nak jaga hati macam mana? Contoh ni mak ni isteri. Okey, contoh. Okey. Okey, mak ni isteri ya. Mak Apalah nak, kau pergilah. dia aku cakap macam tu. Aku yang lain kau pek. Mak minta maaf mak. Okey, saya minta maaf. Aku jadi isteri, mu jadi suami lah. Nah, perempuan aku ikut perangai perempuan macam mana? Okey, 1, 2, 3. Ini apa? Isteri, ni suami. Suami. Okey. Kita gaduh dulu. Ni Kenapa mak. ya? Okey mak. Mak senyap ya tengok. Mak menggatal ya tak? Okey. Okey. Sayang. Abang. Okey. Sayang. Betul. Sayang, minta maaf lah. Mak abang tu memang macam tu. Okey. Saya jangan marah, nanti abang belikan emas untuk saya. Okey. Mas. Hati ingat, hati ni boleh diganti dengan emas ke? Okey sayang, abang minta maaf. Okey, nanti kita cari rumah lain. Minta maaf tu je ya abang reti. Minta maaf. Apalah, pergilah. Suruhlah mak abang tu datang minta maaf dengan saya. Kenapa abang yang perlu minta maaf? Apalah, pergilah kat bini. Tak apa sayang, abang tu sudah tua. Saya perlu ingat, bila tu sudah tua, dia akan nyanyok-nyanyok sikit. Tak apalah, biar abang sendiri minta maaf dari side mak abang. Mana boleh? Mak abang tu tak ada niat pun. Kalau tak ada niat dia tak buat dah macam tu. Kalau dia tak ada niat dia datang minta maaf dengan ai. Tak apalah ya, biar ayah jadi tempat mak biar saya yang minta maaf dengan awak. Okay, Mana boleh saya nak mak sendiri datang minta maaf dengan saya? Mana sampai begitu? Sampai lah. Okay, so guys, saya dah nak shoot mak akan Kelantan. Sekarang buat kuih. Outro kali ni saya nak cakap dulu. Okay, ni serius antara penutup. Kalau bagi aku, isteri dengan mak bergaduh, kita nak backup siapa, kita biarkan. Betul, jangan masuk campur. Jangan masuk campur, biar dia orang settlekan. Kita berbaik dengan mak, kita berbaik dengan isteri. Janganlah disebabkan kita nak backup isteri, kita bermasam muka dengan mak. Jangan disebabkan kita nak backup mak, kita bermasam muka dengan isteri. Isteri dengan mak bergaduh, biarkan dia orang berbaik sendiri. Kalau bagimu macam mana? Bagi. Kalau akulah, okey betul, aku setuju pendapatmu tu. Sebab kau ibarat telan mati mak, luak mati ayah. Begitu. So, kalau boleh elakkan bila sudah kahwin serumah dengan ibu. Boleh serumah dengan ibu. Bukan jenis yang masuk campur hal rumah tangga anak lah. Itu sebenarnya itu penting. Bila ibu masuk hal rumah tangga orang, kadang-kadang bukannya aman, kadang-kadang akan lagi keruh. Dia boleh masuk, tapi masuk time tengah keruh tak apa. Time ni nak start gaduh, diam je. Diam je. Kalau kita orang pendapat kita orang salah, kita orang minta maaf sebab kita orang tak berkahwin lagi. So kepada isteri-isteri atau suami di luar, saya minta tolong sangat-sangat, minta maaf. Lepas tu minta tolong sangat-sangat, kalau korang rasa isteri kena backup ataupun mak kena backup, korang komen dekat bawah kenapa dan apa sebabnya apa. So korang boleh bergaduh dalam komen bawah ni, okey? Saya nak tahu pendapat-pendapat korang. Tapi ingat, dua-dua pun kita perlu layan seperti raja. Ihin ada nak kata last? So, bagi Ihin, untuk Ihin, kita sebelum nak kahwin tu kena faham agama dulu lah. Mana lebih utama. Betul lah cakap.
Macam mana kena isteri juga, mak juga jangan lupa juga. Dua-dua untuk lelaki kena ada tanggungjawab masing-masing. Yang penting susah untuk adil tapi kita cuba yang terbaik, insyaAllah. So itu sajalah konten kita orang kali ni. Korang boleh subscribe AI Ihin, AI Faed dan semua AI team yang lain. So kita sekali lagi saya minta maaf. Ini adalah hanyalah konten pendapat masing-masing sebab takut benda ni jadi isu antara dekat luar nanti. So korang boleh tentukan red flag, green flag siapa dan korang boleh tentukan ibu ataupun isteri yang korang kena backup. Tapi macam saya cakap, dua-dua kita kena backup, kena letak 100% bagi saya lah. So korang boleh gaduh dekat komen bawah. Saya nak tahu, saya baca komen ni. Saya minta maaf sekali lagi. Kita berjumpa lagi ni next video. Bye bye. Assalamualaikum.